Sebenarnya, apakah perkara yang paling kita takut untuk terima? Adakah surat keputusan peperiksaan, surat penolakan, atau sepucuk surat yang menceritakan segala kelemahan diri kita? Tetapi hari ini saya ingin membawa rakan-rakan mengenali sebuah surat yang berbeza. Bukan surat yang menghukum, bukan surat yang memalukan, tetapi sebuah surat yang mengajak seorang pendosa pulang kepada Tuhannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam memacu prakarsa pendidikan. Yang berusaha Tuan Pengerusi Majlis, barisan pendahulu hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru serta hadirin yang dihormati sekalian. Hari ini saya ingin berkongsi sebuah karya yang telah mengubah cara saya melihat dosa, harapan dan kehidupan. Buku yang saya maksudkan ialah Surat Cinta untuk Pendosa, hasil nukilan Adnan Roslan. Hadirin sekalian, pada pandangan saya buku ini bukan sekadar menghuraikan tentang dosa. Sebaliknya, buku ini merupakan sebuah surat yang mengingatkan kita bahawa walau sejauh mana kita tersasar, Allah sentiasa membuka ruang untuk kita kembali. Melalui 7 bab utama yang membincangkan hidayah, pengampunan Allah, ibadah, hiburan, ikhtilat, cinta dan akhlak, penulis membawa pembaca memahami bahawa perubahan bukan berlaku dalam sekelip mata. Perubahan bermula apabila hati bersedia menerima hidayah. Bak kata peribahasa, sesat di hujung jalan, balik ke pangkal jalan. Sesat bukanlah pengakhiran kehidupan. Sebaliknya, ia boleh menjadi permulaan kepada sebuah penghijrahan. Pada hemat saya, kekuatan terbesar buku ini bukan kerana banyaknya dalil yang dikemukakan, tetapi kerana cara penulis menyampaikan mesejnya. Penulis tidak menghukum pembaca. Beliau tidak mengatakan, kamu terlalu banyak dosa. Sebaliknya, beliau mengajak, marilah kita sama-sama kembali kepada Allah. Pendekatan yang lembut tetapi menyentuh jiwa, inilah yang membuatkan saya terus membaca setiap halaman. Saya juga mendapati setiap bab saling berkait. Contohnya, bab tentang hiburan bukan sekadar membincangkan hukum. Sebaliknya, mengajak kita bertanya, adakah hiburan yang saya pilih mendekatkan saya kepada Allah atau melalaikan saya daripadanya? Begitu juga bab tentang cinta. Penulis tidak menolak fitrah manusia untuk mencintai dan dicintai. Namun, beliau mengingatkan bahawa cinta tanpa iman ibarat layang-layang yang putus talinya. Kelihatan bebas, tetapi akhirnya jatuh. Manakala, cinta yang dipandu syariat ibarat pokok yang berakar kukuh. Semakin kuat angin, semakin teguh pendiriannya. Persoalan terbesarnya, bagaimana buku ini mengubah saya? Hadirin yang dihormati, buku ini tidak berhenti sebagai bahan bacaan di rak buku saya. Buku ini saya bawa ke dalam kehidupan seharian. Selepas membaca bab tentang hiburan, saya mula menilai semula penggunaan media sosial. Jika dahulu saya menonton apa sahaja yang muncul di skrin, kini saya lebih berhati-hati memilih kandungan yang saya lihat. Kerana saya percaya mata ialah pintu kepada hati. Apa yang kita lihat hari ini akan membentuk siapa diri kita pada masa hadapan. Selain itu, bab tentang akhlak juga memberi kesan yang mendalam kepada saya. Saya mula belajar mengawal percakapan apabila berada bersama rakan-rakan.
Saya cuba mengelakkan diri daripada mengubat atau memperlekehkan orang lain. Saya sedar bahawa perkataan yang keluar daripada mulut kita mungkin hanya beberapa saat, tetapi kesannya boleh kekal bertahun-tahun. Bak kata peribahasa, terlajak perlaku boleh diundur. Terlajak kata buruk padanya. Yang paling menyentuh hati saya ialah bab dahsyatnya pengampunan Allah. Bab ini mengajar saya supaya tidak mudah berputus asa apabila melakukan kesilapan. Sebaliknya, saya belajar untuk segera bermuhasabah, memperbaiki diri dan memohon keampunan daripada Allah.